tali dapat rata untuk turun ke tim pohon. Report kat puncak tak ada. Buat kat puncak tadi. Bye bye lapan rata. Mula meninggalkan lapan rata untuk menuju ke tim pohon gate. Mari kita naik gate. Turun lalu tim pohon. Sini kita dapat saksikan porter angkat barang-barang yang overload. Itu dia. Bikin sendiri punya mah. Set bikin sendiri. So, apa pendapat anda Jas dengan perkara yang baru kita lihat tadi? Anajil. Tergugat lah tu, tergugat lah. Aku kan jadi macam ni orang cik. Cuak tengok. Ini pula porter perempuan. Laluan. Kenapa? Awak begini. Bukan ikan dia makan ya. Bukan saya. Siapa? Tengok perempuan pun bawa banyak barang Don't play with kadazan dusun Okay, hari ni kita off track sikit. Tapi hari ni aku membawa segerombolan grup terus. Detour, yes. Fasha, kita kat mana Fasha? Kat tempat Liza bawa. Liza nak sangat tunjuk kat orang. Ada track dah lari lah. Lawa gila. Apa salahnya lari track? Di belakang ni nice lah. Pokok dia tak tahu jenis apa tapi Pokok nenek-nenek paras lutut. nenek macam bukan kat Malaysia lah. Tu lah. Tapi aku tak tahu kat mana lah. Tu puncak kat atas sana. Kita dah berjaya sampai ke kilometer 5.5. Saksikan landscape dia banyak pokok bonsai dan batu-batu kuning oren. Alright, kita dah berjaya sampai ke persimpangan Mersilau dan Tim Pohon. Sekejap. Tadi 12.30 dekat Pondok Vilosa. 1.23 dekat persimpangan. 1.5 lah kiranya sekarang ni. 1 jam. Yes. 1 kilometer 1 jam. Ada orang sakit kaki. Dia sampai mau Ranger. Tapak. Siap sikit bang, alamak.
Yo, sampai belum? Dah. Ya. Tapi Tapi kita Amat tengok bawah. amat agak ketinggalan sikit lah. semua settle. Yang ini tengok Climberton daripada bawah ni ke puncak 2.5 jam. Sekarang kita nak balik. Terima kasih Kinabalu. Terima kasih.